Apa yang tuan-tuan nak buat di sana nanti, nak derma, nak apa, rancang dari esok aku nak sembahyang duha lah. Tak pernah buat. Dia merancang buat. Dan dia merancang untuk meninggalkan larangan Allah yang dia masih buat. Walaupun dia tetap nak buat juga, tapi dia merancang untuk tinggalkan. Orang yang hidup hati seperti itu, dia mendapat ganjaran pahala yang besar. Nak melaksanakan kebaikan, tapi sebelum melaksanakan ibadah, belum haji lagi, merancang nak buat. Tuan-tuan rancang nak pergi haji, rancang begini, berdoa dan apa semua dengan kerana rancangan hati itulah. Tuan-tuan kumpul ada jual tanah, jual rumah, jual apa semua jual habis. Nak dapat duit untuk pergi haji. Kenapa? Merancang di hati. Allah tengok engkau ni merancang. Siapa yang merancang buat kebaikan dan esok jadi buat, maka Allah bagi dia 10 kali ganda pahala. Ataupun dah rancang, esok dah masa nak laksana, tak jadi buat, tak bagi. Jadi orang yang tak dapat pergi haji tahun lepas, dah dapat dah pahala haji tu. Besar, banyak, kecil, besar itu milik Allah nak bagi macam mana. Tapi kalau dia dapat buat, lebih 10 kali ganda Allah bagi. Tak dapat, niat saja sudah dapat ganjaran pahala. Apa yang tuan-tuan nak buat di sana nanti, nak derma, nak apa, rancang dari sini. Merancang itu adalah satu sifat daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang kalau kita belajar dalam Asmaul Husna, iaitu Al-Khaliq Al-Bari. Jadi itu perancangan Allah. Allah tak panggil dia rancang, Allah panggil menentukan. Allahu a'lam.